Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Baik, dalam dunia moden yang syarat dengan tekanan kerja, peningkatan kos sara hidup serta pengaruh media sosial, konsep hijrah moden kini semakin relevan sebagai satu usaha memelihara kesejahteraan mental, emosi dan rohani. Sejajar itu, dalam era yang dipacu teknologi dan perubahan pantas, belia bukan sahaja perlu menyesuaikan diri, malah harus berani berhijrah dari zon selesa bagi membina masa depan yang lebih mampan dan berdaya tahan. Ikuti laporan Asma Adenan dan jurukamera Sufri Afendi. Kos sara hidup yang meningkat dan persaingan kerjaya menuntut belia agar terus meningkatkan kemahiran diri. Timbalan Pengerusi Saberkas Cawangan Pantai Damai Azim Rahman berpandangan pemanfaatan ilmu digital dan penguasaan kemahiran baharu penting bagi memastikan golongan muda kekal relevan serta berdaya saing. Kemahiran ataupun skill-skill yang berbeza, sebab kalau kita tidak hanya boleh bergantung dengan mempunyai satu skill set, tetapi kita perlu ambil peluang untuk kita sentiasa belajar benda baru. Tidak kira usia, tidak kira umur, ilmu itu lebih mudah untuk didapat sekarang. Jadi penting untuk kita anak muda, kita belia untuk mempunyai kemahiran dan belajar perkara-perkara baru. Golongan muda juga perlu bijak mengimbangi dan menjadi individu yang fleksibel serta tangkas menyesuaikan diri dengan perubahan dunia, termasuk dalam menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Sebaiknya anak-anak muda kita harus bertanggungjawab dalam menggunakan social media dan pastikan kita ikuti dan perkara yang kita ikuti di social media adalah perkara-perkara yang betul dan yang positif. Turut senada, Syarif Suhaidi Syarif Miasin yang berpandangan kos sara hidup dan tekanan di tempat kerja merupakan antara cabaran terbesar masyarakat hari ini. Bertugas sebagai penjawat awam, Syarif berkata tekanan kerja dan masalah kehidupan menyebabkan ramai individu memendam perasaan sehingga menjejaskan kesihatan mental. Kita tak boleh lari daripada masalah. Jadi kita boleh alihkan masalah sementara dengan menenangkan hati, sekurang-kurangnya seperti ialah selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, pergi ke masjid dan kita akan rasa tenang. Kita juga boleh bersama-sama dengan keluarga bersukan, terutama macam golongan belia ni. Mengulas lanjut, Pakar Perunding Sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari berkata, proses pemulihan mental bermula apabila seseorang menyedari keperluan untuk keluar daripada keadaan yang menyakitkan atau boleh memudaratkan diri. Hijrah bukan sekadar pindah tempat, tapi satu proses perubahan dalaman yang boleh melibatkan emosi, cara berfikir dan juga gaya hidup. Ia adalah satu bentuk reset mental juga, di mana kita berhenti sejenak untuk menilai semula siapa diri kita sekarang dan ke mana arah tuju, terutama dalam peralihan tahun Islam. Jelasnya, dalam dunia digital hari ini, setiap gerak-geri dan tindakan individu berpotensi menjadi perhatian umum di media sosial. Tekanan untuk mendapatkan pengiktirafan dan penerimaan daripada orang lain semakin meningkat sehingga ada yang sanggup mengorbankan kesejahteraan diri demi memenuhi jangkaan masyarakat. Pendedahan yang melampau ini kepada media sosial juga membuatkan kita sentiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Fear of missing out, FOMO yang kita selalu katakan sejak kebelakangan ini, yang akhirnya membawa kepada kita rasa rendah diri dan seterusnya mendedahkan kepada perasaan kemurungan pada individu. Justru sokongan sosial, hubungan yang positif dan pengukuhan aspek kerohanian dilihat sebagai antara faktor penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Jadi kita boleh melakukan perubahan kecil, kalau tak besar pun pada tahun yang berikutnya dengan lebih konsisten. Antara perkara positif yang basic yang boleh kita lakukan seperti kita amalkan cara hidup sihat, menjaga tidur kita, membuat senaman yang lebih berjadual dan kita makan dengan cara sihat, jauhkan dari perbuatan yang tidak berfaedah seperti merokok, ataupun kita terlalu involve dalam perkara toksik dalam social media.
Hakikatnya, hijrah moden bukan sekadar melibatkan perubahan luaran tetapi merupakan usaha berterusan untuk memperbaiki diri, mengurus tekanan hidup dan membina kesejahteraan mental yang lebih baik dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Dari keletihan emosi kepada ketenangan jiwa, hijrah moden membuka ruang kepada setiap individu untuk memulakan semula. Mungkin hari ini, kita perlu berhenti seketika dan memilih diri sendiri. Laporan Asma Adena dan juru kamera Sufia Fendi untuk TVS.